Hai gang, stres bekerja di minggu baru ni? Meh Baby Macha kongsi 3 cara untuk anda manage stres. 1. Fokus pada satu benda secepat yang mungkin. Otak kita ni, bila kita rasa kita dapat kontrol situasi, walau bagaimana kecil pun, akan jadi relax sikit. So, buat satu benda yang mudah yang anda boleh siapkan dulu. Ini akan membuatkan anda calm down sikit. 2. Gerakkan tubuh anda. Bukan buat zumba kat tengah office, terkejut office mate kan. Kajian menunjukkan bahawa kalau anda berjalan atau stretch sikit, ia akan mengurangkan stres anda. Nombor 3, ni jangan simpan stres anda. Cuba labelkan atau tulis apa yang buat anda tertekan. Ini secara saintifik pun boleh menolong anda relax sikit. Baby Macha baru je tulis, stres nak bayar bil elektrik, stres nak bayar bil wifi, stres nak bayar bil handphone. Dah panjang macam essay ni. Okay gang, jangan stres-stres sangat ya. Itu je dari Baby Macha. Bye gang. The Gang.